Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling banyak berbuat baik kepada isterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejamak kasih sarung kasturi buat saudara peneraju majlis, jemaah hakim yang berintegriti, warga pendidik Desa Jungi, seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang dihormati. Akhlak terpuji, keluarga bahagia, demikianlah bingkisan wacana saya pada hari ini. Hadirin yang bervisi, menyusuri konsep akhlak terpuji, keluarga bahagia mempunyai kolerasi tersendiri. Ramai percaya bahawa akhlak terpuji adalah kuasa kebahagiaan keluarga, masyarakat dan negara. Justru saya ingin menyampaikan 3 fokus intipati wacana saya pada hari ini. Pertama, senario semasa institusi keluarga hari ini. Kedua, cabaran yang dihadapi oleh institusi keluarga. Dan ketiga, langkah mewujudkan keluarga bahagia melalui pembentukan akhlak mulia. Putra-putri anak Pertiwi, kita pernah disentak dengan peristiwa duka suami menjerut mati isteri. Isteri tua menyibah asid kepada suami kerana berpoligami. Si anak pula membunuh ibu kandung angkara dada durjana. Mengikut statistik Polis Diraja Malaysia, sebanyak 568 kes sumbang mahram telah dilaporkan antara tahun 2018 hingga 2020. Senario realiti masyarakat Malaysia yang sebegini amat menakutkan kita. Persoalannya, mampukah kita membentuk akhlak mulia dalam kalangan masyarakat dan seterusnya melahirkan keluarga bahagia dalam situasi yang sebegini? Warga Dewan Budiman, cabaran dalam membentuk keluarga bahagia. Kehidupan moden hari ini menuntut manusia untuk bekerja keras bagi menampung kehidupan. Justru semakin ramai manusia melupakan asas pembinaan keluarga bahagia menurut lunas dan akhlak yang mulia. Para ibu bapa begitu sibuk sehingga anak-anak terabai. Statistik kes lari dari rumah yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia menunjukkan 87% kes lari dari rumah kerana kelalaian ibu bapa. Pakej keluarga bahagia yang berteraskan konsep rumahku syurgaku semakin layu dalam masyarakat. Sungguh sedih melihat kehancuran akhlak dalam kalangan remaja. Imam Al-Ghazali pernah berkata, untuk melihat sesuatu kemajuan bangsa, lihatlah remajanya hari ini. Namun, sayang 1000 kali sayang, kes-kes moral semakin meningkat saban tahun. Hadirin yang dikasihi, peranan dan tanggungjawab membentuk masyarakat berkualiti yang perlu diperkasa melalui pelbagai medium di peringkat akar umbi. Agensi-agensi yang prihatin wajar menyahut plan strategi kerajaan mengajak masyarakat mengubah paradigma. Khusus perkahwinan diwajibkan kepada pasangan agar memperolehi kemahiran keibubapaan. Amalan budi bahasa budaya kita disemarakkan agar jutaan rakyat Malaysia bersama-sama menghayati konsep jati diri dan membetulkan organisasi. Paling penting, didikan agama dan kerohanian disamai suburkan dalam diri setiap ahli keluarga dengan akhlak-akhlak mulia dan mahmudah, agar sikap sayang menyayangi dalam keluarga tidak bertepi. Para hadirin pencetus revolusi, kesimpulannya, bangsa Malaysia mempunyai kekuatan dan kelebihan yang tersendiri. Nilai-nilai tradisi dan akhlak mulia masih utuh mendasari prinsip keluarga bahagia. Ayolah anak-anak bangsaku, kita kekalkan warisan gemilang selagi hayat di kandung badan. Marilah kita bersama-sama melakarkan protek kegemilangan Malaysia pada masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.